Hangat main aku bawa hampa pergi jalan-jalan dekat tempat aku selalu pergi dulu waktu zaman aku kecil, zaman aku remaja. Contohnya KFC ni. Tapi KFC ni kira KFC baru daripada hak first lah. Sebab dulu first KFC hak dekat farmasi teratai sana. Ni farmasi farmasi ni KFC hak baru ke kira. Tapi KFC ni kiranya zaman aku dah besar lah, dah remaja dah. Sebab macam buat reunion dengan kawan-kawan sekolah lepas pakat masuk universiti kan tu kan. Tu KFC tu. Ni kawasan aku duk naik skuter, duk merempit naik skuter dulu. Dulu aku naik skuter. Kawasan-kawasan ni lah duk main. Sebab nak pusing pergi area mana lagi kan. Ni kedai-kedai ni. Ni kalau apa nak buka sekolah ke apa, kedai bata lah, kedai kasut. Ni kedai-kedai dia banyak jual-jual macam ni. Ui, nampak tu Yun Tong kedai kopi tu. Daripada aku kecil ada signboard yang sama tak tukar. Ada kafe baru nampak Lelangit Cafe. Tadi kita boleh try. Ni aku bawa hampa pergi kat tempat aku selalu parking motor lah. Kalau ada hak follow aku dekat IG, hampa tahu ada aku selalu post pasal telefon Nokia 6600 dekat sabun. Aku beli kat sini weh. Antara kedai-kedai ni kat sini. Aku beli kat sini pakai duit beasiswa. Aku rasa pasal 1000 kot tu kot. Beli phone tu mahal kan. Ni kedai-kedai ni. Aku ingat aku beli dari sini pasal aku main dengan member sekolah aku. Lepas tu aku selalu parking motor kat sini tau. Tahniah selalu parking ni. Ni skuter aku parking kat sini. Sebab sini senang nak parking. Tak banyak apa orang cakap. Dia lah pelih berapa orang kan. Tempat parking motor banyak kosong. Sebab area ni dulu pun macam sesak juga sebenarnya. Tapi lah memang tak sesak kat tu. Hampa tengok macam tak ada orang kan. Tapi dulu memang kawasan utama. Dulu food court ni tak ada lagi ni. Grand MPK belum ada lagi. Dulu ada restoran Juliana Juliana apa nama restoran dia? Juliana kot. Tak ingat tapi kat sana sedap lah dulu. Tak sure ada lagi tak. Hangat sungguh. Hangat sampai macam dia macam tokok pada hangat tau. Garing macam kena goreng tau. Hangat. Ni aku bawa hampa pergi dekat ni area apa nama The Store. The Store ni macam pavilion lah dulu. Shock dulu. Jom aku bawa pergi kat situ. Mari kita tengok. Tu macam buat cabaran-cabaran cerita-cerita seram. Tak ada apa weh. Allah. The Store masih ada lagi lah. Situ ada The Store. The Store ni dulu macam pavilion lah. Dia nama tempat ni, bangunan ni Kayangan Square nama tempat dia sebenarnya. Tapi dalam Kayangan Square ni ada The Store. Mari aku bawa hampa. Dekat atas ni dulu ada nama kedai alat tulis. Nama dia QS kalau tak salah aku. Tak tahu ada lagi ke tak. Masuk QS ni rasa macam masuk syurga. Pasal banyak alat tulis kan zaman-zaman tu kan. Aku pasal ni QS dulu. Tapi tak ada orang tu lah. Kalau seingat aku lah. Sebab aku tak ingat sangat tingkat. Aku rasa tingkat ni Tingkat atas lah. Tak ada ni. Pasal tak ada orang kot. The Store ni hidup lagi. Masih ada lagi. Aku pernah ambil kerja kat sini weh. Tapi tak dapat. Waktu tu lepas SPM. Tapi tak dapat weh. Sedih. Okay, dekat Kayangan Square ni, The Store ni kiranya macam mall yang satu-satunya mall besar lah. Ada ni. So dia buat Perdana Ria. Tak ada? Ada program Perdana Ria. Rancangan kuis yang istimewa, menarik dan mencabar ialah Perdana Ria. Anda dapat saksikannya pada setiap Jumaat pada pukul 7.30 malam di program yang macam kuis tu. Dibuat kat sini dulu. Ni depan sikit nampak. Okey, ni belakang ni. Ni dulu ada kedai jual majalah. So aku dulu suka beli majalah. Aku suka kumpul majalah Hype. Tak, majalah Hype, majalah Galaxy apa semua-semua. Dulu ada kedai jual majalah sini. Lah tutup ni. Tak ada kot. Tak tahu kot dia dah pindah kat tempat lain ke tak tahu. Tapi kat sini dia tulis Emas Korea. Maksudnya bukan jual majalah lah. Kan ke depan sikit. Sana jadi kedai Oppo. Tapi aku ingat kat sini. Dia kedai tu kat sini. Tapi tak ada lah. Elak. Maksudnya kedai majalah pun dah tak ada. Dia lah majalah pun tak baca kot lah kan. Okay, dulu kat sini ada Nelson tau nampak. Ni kedai ni dulu Nelson. So Nelson ni macam Starbucks lah dulu kalau kat Perlis ni. Gah dulu. Weh. Bau pasan weh, bau pasan. Tu Wasiah dah tak ada dah. Dulu situ Wasiah. Dia macam pasaraya jual-jual kain-kain baju macam pasaraya hari-hari. Nama dia Wasiah. Tak buka dah, tak ada dah. Jadi kedai motor
Kat depan ni dulu ada kedai jual hadiah-hadiah tak? Macam barang-barang cendera hati je ni. Dah ni datang corner ni. Tapi tiap kali aku masuk mesti akan ada barang pecah. Sebab tu aku tak masuk lah.